Unisign. Let's go! Tada! Inilah kompleks sukan yang para pelajar selalu pergi. Okay, sekarang ni kami dekat Court Futsal Universiti menyediakan kami ke Kelengkapan untuk kelengkapan, bermain. yes. Kelengkapan untuk bermain bola. Fasili. Okay, sekarang kami berada di dekat gelanggang netball dan kami akan tunjuk demo bermain netball. Ini jaring netball. Dan seterusnya Unisel menyediakan gelanggang spektakro untuk atlet-atlet wakil Unisel kita semua untuk training, latihan dan semacamnya. Jadi dekat sini, dekat Unisel pun ada sediakan padang bola untuk mereka yang bermain. Okay, sekarang Unisel telah menyediakan pusat gym untuk student membina badan macam hari ini. Okay. Okey, dekat sini kita ada gym outdoor ataupun erti kata lain tempat untuk para pelajar beriadah bersama-sama. Okay, dekat sini kita ada aktiviti berkayak juga. Saya boleh tengok. Ada di santai at Unisel. Seremput sikit. Lompat. Berbagai jenis permainan iaitu kayak, tempat pacu roda dan macam-macam lagi. So yang mana nak main ke apa semua boleh datang kat sini. Check out dekat bio ke bawah sekarang. Sekarang kita berada di perpustakaan Unisel. Mari kita lihat apa yang menarik di dalam perpustakaan Unisel ni. Jom kita masuk dan lihat apa yang ada di dalam perpustakaan ini. Sebelum masuk ke perpustakaan, pelajar perlulah meletakkan barangan mereka di dalam loker yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan Unisel. Okey, jom kita lihat kat mana pelajar perlu letakkan barangan mereka. Di sini pula, pihak perpustakaan telah menyediakan pantry untuk para pelajar. Sebelum masuk, kita perlulah membuat pengesahan pelajar di kaunter. Sekarang, mari kita lihat beberapa ruangan yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan. Mari kita lihat apa yang ada di ruangan kanak-kanak ini. Di sini kita lihat terdapat banyak buku yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan untuk kanak-kanak membaca. Di sini pula ialah laluan tangga untuk naik ke atas. Kalau korang nak tahu, dekat perpustakaan ni ada 3 tingkat. Ruangan ini disediakan untuk para pelajar untuk mereka bersantai dan membaca buku. Di sini juga, para pelajar boleh berdaftar untuk menjadi ahli perpustakaan. Ini adalah waktu operasi yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Bukan itu saja, kita juga ada kafe yang berada di Dewan Naib Chancellor. Okey, jom kita pergi tengok. Inilah kafe tu, He and She, yang ramai pelajar pergi tu. Jom kita tengok. Dekat sini pun ada mesin ATM yang disediakan untuk pelajar untuk keluarkan duit dekat sini. Cuba tengok. Di Unisel juga kita ada co-op yang beroperasi untuk printing. Lepas tu ada juga untuk parcel yang pelajar beli. Yang paling penting, kita ada MyMart yang sediakan banyak barang kat sini. Ni pula tempat pelajar beli makanan dan juga untuk makan di kafe. Jom tengok. Ada banyak kedai yang selalu pelajar beli makanan. Banyak sangat banyak.